Kumpul mainan, kumpul kenangan. Saya Fendi dan selamat datang ke video SM Collector. Hari tu Abang Ashraf ada beli satu kotak OP11. Masih ada lagi pack yang belum kami buka. So, part 2 unpacking OP11. Let's go! So, first pack kita macam biasa, gambar depan, gambar Luffy Gear 4 versus Snake Man lawan Katakuri. Mari kita lihat sama ada part 2 kita ni ada tak kad manis-manis yang dapat kita rungkaikan di dalam pack yang ada di depan kita. Harap-harap dapatlah yang manis-manis. So seperti biasa bila kita buka kad itu dia terbalik, kita kena adjust, perbetulkan kad tu dengan kemas. Jom kita tengok. Kad pertama kita adalah Skill Neptunian. Kad nombor 2 kita Vinsmoke Ichiji. Kad nombor 3 kita adalah Soul Death. Ganas. Kad nombor 4 adalah Charlotte Chiffon. Kad seterusnya adalah Dawn Card. Ini lawa tu. Gambar dia ada Luffy, Sanji dan Katakuri. Dan kad rare kita adalah Charlotte Avern. Memang nampak cantik dia punya muscular tu. So, next pack kita, jom kita tengok dapat tak kita kad manis-manis lagi. Okay, terbalikkan. Hampir terkantoi sikit situ. Terbalikkan, jom tengok. Adjust macam biasa supaya nampak kemas. Pack nombor 2 kita adalah first card Merman Combat Ultramarine. Second card kita Aladdin. Ini macam genie bukan Aladdin. Third card kita Little Sadie. Card nombor 4 adalah Marine Reaper. Nombor 5 kita didatangkan dengan kad Charlotte Daifuku. Dan kad rare untuk pack nombor 2 ini adalah Vinsmoke Reiju, adik kepada Sanji, geng-geng Vinsmoke. Alright, jom tengok next pack kita, iaitu pack nombor 3. Masih ada sinarkah kita di depan ni? Macam biasa, adjust card kita balik, yang terbalik tu perbetulkan. So, the first card kita adalah Fisher Tiger. Card nombor 2, event card Glock Web. Card nombor 3, Morgan, antara first villain yang Luffy lawan. Card nombor 4 adalah Monkey D. Luffy. Panjang umur saya keluar Monkey D. Luffy. Nombor 5, Charlotte Mondor. Dan rare card untuk kita ni adalah Arlong, antara musuh atau villain yang terkuat Luffy pernah lawan mula-mula dulu. So, last pack magic untuk part 2 ni. Mari kita lihat sama ada tak manis-manis untuk last pack magic ni. Macam biasa kita buka ke card tersebut. Tersangkut pula dia tu. Alright, jom kita tengok card apa yang kita dapat untuk last pack ni. Terbalikkan kad, adjust macam biasa. Harap-harap ada yang manis-manis. So, kad kita yang pertama adalah Fukaboshi. Kad nombor 2 adalah Beans. Macam ninja saya. Nombor 3 adalah event card ataupun stage card Fishman Island. Kad nombor 4 didatangi dengan Cammy, Hachan punya girlfriend. Nombor 5 adalah Frankie Super. Card rare kita pula adalah Borsalino. So, sampai sini sajalah video kita kali ini. Jumpa next time. Bye.